Kamu dekil. Cerita sebelum tidur, monyet dan katak. Pada suatu hari, hujan sangat lebat. Monyet dan katak berlindung di bawah pokok. Mereka kemudiannya mematah-matahkan ranting pokok. Mereka mahu membina kediaman mereka keesokan harinya. Mari kita lakukannya sekarang, kata monyet. Bukan sekarang, kita main dulu, kata katak. Keesokan harinya, cuaca baik seperti hari sebelumnya. Mari kita binanya sekarang, kata monyet. Mari kita main dulu, kata katak lagi. Pada petang itu, hujan lebat turun. Saya sudah ingatkan kamu untuk bina rumah, tetapi kamu dekil, kata monyet. Baiklah, esok kita akan bina rumah, kata katak. Keesokan harinya, hujan masih turun dengan lebat. Monyet dan katak hanya mampu merungut. Jika kamu suka bertangguh, sesuatu pekerjaan itu tidak akan menjadi.